Lebih 40 kilogram dadah bernilai lebih RM1.31 juta dirampas dalam 2 kes berasingan oleh Polis Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk J. EUTAAHDRKUN berkata, kes pertama membabitkan dua suspek, lelaki berumur 28 dan 29 tahun, di sebuah rumah di Taman Dong Bungun pada 6 Januari 2026. Menurutnya, ketika serbuan dibuat, dua lelaki terbabit berada dalam keadaan mencurigakan di ruang tamu rumah sedang menyusun bungkusan plastik dan kotak. Hasil pemeriksaan pegawai dan anggota polis di ruang tamu rumah tersebut telah menjumpai 40 bungkusan plastik Lutsina bersaiz besar. Di dalamnya berisi ketulan hablo jernih disyaki, dadah jenis metamfetamin, anggaran berat. Kasa keseluruhan rampasan adalah 39.5 kilogram syabu bernilai lebih kurang RM1,264,000, katanya dalam sidang media di Kota Kinabalu pada 8 Januari 2026. JUTEAS berkata, hasil risikan yang dijalankan mendapati modus operandi penyeludupan dadah ke Sabah adalah melalui jalan laut dengan menggunakan syarikat. Sementara itu, kes kedua diserbu pada 2 Januari lalu di hadapan lobi The Garden, Bundusan Penampang. Seorang lelaki berusia 39 tahun ditahan dan hasil pemeriksaan menjumpai 8 paket plastik pelbagai saiz di dalamnya mengandungi dadah disyaki serbuk ekstasi dengan anggaran berat kasa 214.97 gram. Turut ditemui 40 paket plastik Lutsina mengandungi serbuk hablu disyaki dadah jenis ketamin dengan anggaran berat kasa 113.22 gram yang keseluruhannya bernilai RM22,000. Satu serbuan susulan kemudiannya dijalankan di Beverly Hills Apartment, Penampang sebelum menemukan pelbagai jenis dadah dengan berat keseluruhan 283.71 gram bernilai ringgit Malaysia RM25,980, katanya. Menurutnya, semua suspek masih direman dan siasatan diteruskan mengikut Seksyen 39 Bait Akta Dadah Berbahaya 1952.